Kalau orang tu ada masalah keputihan yang banyak di bawah, yes, mungkin dia boleh serba sedikit menyumbang ke arah kesukaran sperm untuk lalu di bahagian bawah tu, okey? Tapi itu bukanlah penyumbang utama masalah ketidaksuburan. Sebab masalah ketidaksuburan ni boleh datang daripada masalah isteri, boleh datang daripada masalah suami ataupun kedua-dua pasangan. Ya. Kalau semata-mata masalah keputihan tu, buat masa ni Kak Nur jumpa, bukan itu penyebab utama, ya. Tapi itu boleh menyebabkan sedikit gangguan pada laluan sperm juga. Tapi kalau boleh, dia kena jumpa doktor berdekatan, kena dapatkan confirmation diagnosis dulu. Masalah keputihan tu sebab apa? Adakah disebabkan kulat atau disebabkan bakteria ataupun disebabkan ada ketumbuhan atau kanser? So we must confirm the diagnosis first. Okay, barulah kita boleh bagi rawatan yang sesuai. Ya, tapi kalau masalah kesuburan ni Kak Nur selalu jumpa, sama ada masalah tu datang daripada wanita iaitu sukar subur ataupun sperm tu ada masalah. Tidak normal. Sperm tu tidak normal benih lelaki tu. Okay, so jumpa doktor berdekatan untuk confirmation diagnosis.